Selamat datang ke video ini. Hari ini kita akan membincangkan bagaimana Codex dapat membantu memudahkan kerja seharian anda, daripada idea hingga ke hasil kerja yang lebih pantas. Modul ini direka khusus untuk pekerja pejabat, penjawat awam, penyelidik dan pelajar universiti dengan fokus pada pengurusan dokumen, data dan tugasan pentadbiran. Apa ITU Codex? Ia ialah ejen kecerdasan buatan atau AI yang membantu menggerakkan kerja digital anda. Jika ChatGPT membantu anda merangka idea, Codex membantu melaksanakan kerja merentas fail dan aliran kerja, seperti menghasilkan dokumen, slide, dan automasi tugasan. Ingat, ia sangat pantas, tetapi tetap memerlukan arahan serta semakan daripada anda. Mengapa Codex berguna? Ia menjimatkan masa untuk tugasan berulang, mengurangkan kerja manual melalui format yang pantas, dan meningkatkan kualiti penulisan anda. Ia juga membolehkan pengguna bukan teknikal menghasilkan bahan digital dengan arahan yang tepat. Berikut adalah contoh tugas praktikal yang boleh dibantu oleh Codex: menulis draft email rasmi, menyemak dokumen, menukar nota kepada jadual, menganalisis data Excel, dan menyediakan bahan seperti slide atau borang. Mulakan dengan mengenal pasti 5 kerja berulang anda dan minta cadangan daripada Codex. Untuk mendapatkan hasil terbaik, gunakan formula mudah ini dalam arahan anda: peranan, tugasan, konteks, format hasil, gaya bahasa, dan panjang jawapan. Pastikan arahan utama diletakkan di awal dan format hasil dinyatakan dengan jelas. Untuk email dan dokumen, anda boleh menggunakan arahan untuk menulis semula teks supaya lebih profesional, merangka email permohonan ulasan, meringkaskan dokumen kepada isi penting, atau menyemak kesopanan bahasa dalam surat rasmi. Bagi data dan laporan, Codex boleh menganalisis jadual untuk mencari dapatan utama, menukar data mentah kepada jadual yang kemas, mencadangkan visual graf yang sesuai, atau menyediakan ringkasan laporan satu muka surat. Anda juga boleh meminta Codex membina kuis interaktif, menyediakan papan pemuka ringkas untuk memaparkan data, menyemak skrip atau mencipta borang digital untuk merekod aduan dengan teratur. Amalan terbaik adalah dengan memberikan arahan yang jelas, menyertakan konteks kerja dan sentiasa menyemak fakta serta kesesuaian hasil. Perlu diingat, jangan sesekali memasukkan maklumat sulit dan gunakanlah Codex sebagai pembantu produktiviti, bukan pengganti pertimbangan profesional anda. Sebagai kesimpulan, mulakanlah dengan satu tugasan kecil hari ini. Tulis arahan yang lengkap, semak hasilnya dan simpan sebagai templat. Dengan membina aliran kerja secara berperingkat, anda akan mendapati kerja harian menjadi jauh lebih mudah dan efisien.